Jalan Lama Kuala Perdik, sebuah kisah benar yang disampaikan turun-temurun. Ada satu jalan lama di Kuala Perdik, dekat kawasan hutan simpan. Waktu siang jalan tu nampak biasa, tapi bila malam, cuma yang berani atau terpaksa je lalu. Suatu malam Jumaat, seorang rider Foodpanda, Amir, dapat order terakhir. Lokasi, rumah lama tepi bukit guna jalan Kuala Perdik. Dia sampai dekat kawasan tu lebih kurang pukul 11.47 malam. Suasana sunyi, tak ada bunyi cengkerik pun. Sampai depan rumah tu gelap, tak ada lampu. Tapi dekat apps status dah order received. Amir tekan horn sekali, dua kali. Tiba-tiba, krik! Pintu depan rumah tu terbuka sendiri. Tak ada sesiapa keluar. Tapi dia dengar suara perempuan dari dalam rumah. Perlahan dan dalam, letak je makanan tu atas tangga. Jangan tengok belakang. Amir terkejut. Suara tu macam dari dalam rumah. Tapi tak logik sebab pintu baru sikit terbuka. Dia ikut saja, letak makanan atas tangga. Tapi manusia tetap manusia. Bila dilarang mesti nak tahu. Bila dia pusing, perlahan-lahan tengok ke belakang. Tak ada apa. Dia tarik nafas lega, pusing balik nak ambil gambar bukti hantar makanan. Dan masa tu, dia nampak gambar yang dia ambil. Ada bayang perempuan rambut panjang berdiri kat belakang dia. Dalam gambar tu, padahal tadi tak ada sesiapa. Dia terus lari, naik motor, tinggal makanan dan bukti. Sampai ke simpang keluar jalan Kuala Perdik, motor dia mati sendiri. Tak sempat baca doa. Dia dengar suara yang sama bisik belakang telinga. Terima kasih, Amir. Sedap makanan malam ni. Dan dari malam tu, akaun dia tak boleh login. Tapi bila ada rider baru lalu kawasan tu, api sakiri dia titik. Setiap malam Jumaat akan ada satu pesanan tak bernama. Alamatnya, Rumah Bukit, Kuala Perdik. Dari saya, Hendelian, thank you.